Mak. Sahur alah. Macam mak. Ngantuk. Ngantuknya guys. Sekejap. Nak siap sekejap. Okey. Duduk sini dulu. Baring aja. Nak makan. Tu kat bawah tu. Mak dah makan dah. Cepat je mak. Ya Allah sakit lah. Aduh. Ngantuk. Aduh sakitnya. Tadi saya rantuk mak. Tak pernah. Ni aku ni stick lah makan. Saya terus bangun je kalau nak tahu. Kalau nak apa ke saya tak bangun. Dah mak, saya dah tu dah. Tengok TV jap. Dah pagi dah. Tapi apa benda kat luar tu? Macam dulu dia. Apa-apa lah kot. Saya pergi masuk bilik dulu mak nak solat subuh. Okey. Mak pun nak solat ni. Okey. Okey, dah jom solat. Jom kita solat. Let's go. Okey, saya dah habis solat dah. Mak mana mak? Mak. Nanti kalau dah nak berbuka, teman nak pergi bazar depan tu. Bazar? Mana bazar? Nak tengok. Ni bazar ni. Wow, ada bazar baru lah. Nak tengok ah. Oh, bazar. Oh, baru perasan. Oh, tadi bazar lah food truck banyak ni. Bazar baru masih di oh, bazar-bazar baru lah ni. Wah. Oh, ni apa ni? Kedai murtabak. Tu apa tu? Kedai dessert. 10 RM5. Ni RM5. Ni air. Wah, air. Oh, ni hotdog lah. Jom mak balik dulu. Saya tak sabar ni nak pergi pergi bazar nanti. Okay, jom. Kita kunci pintu. Jom lah kita tunggulah. Kena memang lah. Mak nak tidur dulu tau. Mak ngantuk. Okey. Ya, tapi kan kena ada orang tak puasa. Saya naklah report kat mak ke report kat polis terus. Suruh teman mak tu. Saya rasa tak payahlah kot kan. Nanti dia taubat sendiri lah tu. Nak main game macam. Yang penting kita kena main game. Apa ni? Macam ni. Komputer. Jom main game dulu. Yes. Main game Roblox. Mak tidur. Bolehlah main. Alah. Nanti Shopee pergi mana? Nanti balik kampung. Kenalah shopping dulu. Shopping. Bershopping dulu lah. Mak tidur. Alah, kita kena bershopping dulu. Cuma minta kat mak. Mak. Oh, mak. Mak, takkan kita tak pergi bershopping, mak? Saya nak pergi shopping, mak. Takkan tak beli baju raya. Dah nak raya dah ni, mak. Jomlah. Jom. Jom. Bershopping lagi. Tapi saya nanti sakit kaki lah. Tak apa lah. Jom. Okey, kita mandi dulu. Jom. Kita mandi. Let's go. Dah tukar baju dah. Tak sabar ni. Mak, jom pergi. Mak. Tempat lagi main iPad. Jom.
Kita pergi kedai mana, Mak? Dekat mall ke dekat Rockstar, Mak? Kat kamu lah namanya. Saya rasa kat Rockstar sebab mall tu macam sakit kaki lah. Rockstar kan kecil je. Jom lah. Kita tak ada kereta pun, Mak. Nanti raya kita beli kereta lah, Mak, untuk balik kampung. Ya. Sikit lagi nak sampai. Lari, Mak. Lari. Lari, Mak. Lari. Sikit lagi. Saya lompat-lompat je lah, Mak. Dah sampai. Itu je Rockstar. Rockstar, kedai yang paling bagus untuk membeli baju raya. Yalah, selamat datang. Ya, selamat datang, Kak. Tu nak baju raya warna apa? Ajar tengok, Mak, ni. Ni. Wow. Banyak ni warna. Wah, ni boleh try ni satu-satu, Mak. Mak rasa nak mana, Mak? Semua cantik ni, Mak. Saya rasa ni lah, Mak. Raya warna green. Mak tak kata pun. Baju warna raya kita tahun ni warna apa, Mak? Mak nak sage green. Sage green lah. Cari sage green untuk saya, Mak. Seluar saya cari Mana sage green? Oh, tu atas. Atas kali ni sage green ni. Green kan? Ni sage green. Ni sage green ni. Ni ada yang tak. Ni perempuan. Kalau dah habis pilih. Mak dah pilih dah. Ni saya pakai dulu, Mak. Sage green kan? Warna hijau kan? Ya. Okay, saya... Hijau muda. Ya, saya try dulu Okay, jom try. Okay, ni lah. Cantik juga baju ni. Tengok macam mana. Cantik. Mak, saya dah siap, Mak. Tak ada, Mak. Cantik lah, Mak. Macam ni lah. Cantik kan? Ni baju raya warna hijau cair ni, Mak kata. Mak pula tukar, Mak. San, Mak. Jom, Mak. Nanti Songko nak beli lagi banyak. Alah, kuih raya. Kuih raya kena beli kat mall lah. Beli je lah. Ni, bos. Okay. Cantik, handsome hari ni. Tahun ni handsome. Baju raya. Baju raya. Ini banyak lagi cantik ni. Tak apalah. Mak lama betul tukar. Saya tukar sekejap je. Ni Kak vacuum ni. Ada ke orang vacuum dalam kedai? Selalunya mop je. Aduh, saya batuk lah. Ada. Ada. Saya ingat tak ada. Ini Akak baju warna Akak warna apa tahun ni? Hijau. Hijau. Sama lah Kak. Saya pun hijau ni. Saya pakai ni. Wait a minute. Ni kenapa macam Akak dia tak puasa tu je? Tak apalah, bahkan je lah. Sama lah Kak. Saya pun warna hijau Kak. Sama Mak saya tengah tukar tu. Kena tunggulah. Ni apa? Warna stok. Kuih raya dah beli? Belum. Saya belum beli Kak. Tak tahu Mak saya. Dah. Betul dah. Ni. Mak saya ni nak beli kuih raya Kak, Mak. Boleh lah. Ya, saya batuk dah. Ni macam nak berbuka je, Mak. Tak apalah, Mak. Kita pergi bazar dululah, Mak. Jom, Mak. Ni bayar dulu, Mak. Bayar. Kita perlu bayar. Aduh, Akak tu dah marah dah. Kata bayar. Berapa Kak ni Mak saya bayar ni? Baju ni dengan
Tudung ni berapa? Saya tak terkira ke, Mak? Saya mana ada duit nak beli. Oh, je. Okay. Kamu bayarkan. Saya tak ada duit, Mak. 20 yang mahal tu, Mak. Saya tak bawa duit dekat bilik saya tadi. Jom, Mak, kita tu. Jom, Mak. Takkan nak pakai terus, Mak? Sekejap, saya nak tukar, Mak. Okay. Sekejap, saya tukar. Okay, saya dah. Jom, Mak. Cepat, Mak. Dah nak berbuka dah, Mak. Jom. Dah pukul 5. Boleh beli lagi ni. Okay, let's go. Alah. Kita buka situ lah. Tapi meja makan tak ada. Tak apalah. Buka kat rumah je lah. Dekat je. Cepat dah pukul 6. Jom. Okay, let's go. Lo. Alah. Esok je lah, Mak. Esok balik kampung. Tu macam mana nak beli songkok? Songkok beli kat kampung je lah. Tak ada. Mak, apa lepas berbuka ni kita pergi mall, Mak? Nak beli kuih raya, songkok. Bazar baru. Jom. Kita kedai pertama, Mak. Ni kenapa murtabak ni? Siap, bye. Tak ada orang lah. Kenapa tak ada orang Tak ada orang. Try dekat beli sini. Assalamualaikum, Kak. 10 RM5. Saya nak donat, Kak, donat. Nak donat. Kalau saya nak... Tutup. Kalau saya nak cookies. Saya pergi kedai sebelah dulu, Mak. Hai, bang. Saya nak hotdog satu, bang. Hotdog satu. Bagi saya hotdog. Bang. Cakaplah, bang. Bang. Bagi hotdog, bang. Bang tak menang ke? Dah nak berbuka dah ni. Bang ni lambat lah. Dah saya ambil je sendiri. Lah. Nah, nanti mak saya bayar. Okey. Ni. Air. Okey, air. Air tak buka ni. Donat. Donat. Nanti saya ambil lah. Mak saya ambil. Air ada. Ni air ada orang. Tengkorak. Saya ambil tengkorak. Tak apa. Saya nak air bandung je. Dah jom, Mak. Cepat dah buka. Saya nak air 01 ya. Dah, okey. Dah, saya ambil ya apa. Jom. Dah berbuka, Mak? Dah. Dah pukul 8. Jom, Mak, kita buka sini dulu, Mak. Okey. Apa yang kat penjual bazar tu boleh berbuka. Jom. Abang akak jom berbuka kat rumah mak saya. Jom. Sini. Masuk. Korang letaklah makanan apa yang korang nak kat sini, ya. Cepat. Berbuka. Berbuka je kat rumah saya. Wah, sangat meriah, ya. Alah. Murtabak tak ada beli. Tak apalah. Korang berbuka dulu. Saya nak ambil duit. Bentar ya. Berbuka sana. Mak, jom, Mak. Saya nak beli ni, Mak. Murtabak. Takkan murtabak tak ada orang. Tak apalah, Mak. Saya letak je duit kat dia punya ni. Okey. Mak tunggu kat luar. Dah, saya dah. Ambil. Semua ambil murtabak. Tak apa. Tak ada orang ni. Ambil je murtabak. Jomlah beli apa tu? Raya. Jom. Bye-bye, Kak. Bye-bye. Koraya.
Okay, let's go, let's go, let's go. Tapi kan, Mak rasa kan lebih baik buat. Alah. Lebih buat kan. Kita buat je lah. Tapi Mak nak buat dengan apa? Mak nak buat kuih apa? Apa yang sedap? Nah itu. Saya rasa ketupat patut ada Mak. Lemang, ketupat. Ketupat kena bawa kat sini lah Mak. Ni boleh buat dia ketupat-ketupat. Alah. Mak tak boleh pun bunga api. Jom Mak. Nak tak beli bunga api jap. Jom. Itu belum beli lagi bunga api. Tapi nak beli bunga api kat mana? Nak beli kat mana? Tengok je lah. Jom. Aduh, lambat lah jalan kaki Mak. Kita teleport je lah terus. Jurus hantar lepak. Ya, okey. Mak, kita teleport. Itu ke mercunnya? Bunga api. Assalamualaikum Kak. Saya nak beli mercun Kak. Berapa satu? Banyak ni Mak. Beli semula Mak. Nanti indah di suasana hari raya nanti. Balik kampung, main kat kampung kan. 1-3. 1-3 lah. 3. Beli semua Mak. 9. Beli je semua. Ni satu ambil. Ni ambil satu. Okey. 9. Dah beli. Bayar je lah. Biar cashier ni. Mak dah sahur lah Mak. Dah sahur dah. Mak lambat kira sangat. Dah makanlah je lah ni. Dah pukul 6 dah. Tak apa. Belum azan lagi. Pukul 6.20. Tadi belum pukul 6.20. Belum lagi. Dah belum makan. Dah kasih Kak. Jom. Ambil ni. Mengapi. Baki. Tu baki. Saya. Dah jom Mak. Kita balik rumah. Dapat bunga api. Dah lah tidur. Penat dah. Mak. Petang nanti kita balik kampung kan Mak? Mak. Petang nanti balik kampung kan Mak? Jom Mak. Petang nanti balik kampung. Let's go, kita balik kampung. Okey, jom kita balik rumah dan tidur. Let's go. Apa? Kita mau pergi masuk rumah dulu, Mak. Ya. Jelah. Jom kita balik rumah dan tidur. Let's go. Okey guys, itu saja video kali ni. Harap korang enjoy sangat-sangat. Jangan lupa like, subscribe, komen Aki Game channel. Dan watak kali ini ada Nana, Ainul dan Firas. So, dan jangan lupa tengok video Akif Ramadan episod 6. Lepas berbuka. Masa tu kita akan balik kampung ya. Itu aja. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Bye-bye. Berapa orang jumpa? Bye-bye.